Syah, besok tengah hari siapkan. Besok ke? Ya, before lunch. Okay bos. Banyak pun. Besok nak siapkan. Darwish buat apa ni? Main. Darwish teman ni kejap lagi boleh tak? Pergi kedai. Okey, Wei. Okey. Sayang, nanti sampai rumah Pak Ngah, you tolonglah senyum sikit, okay? Jangan buat muka masam. Kesian dia tengah sakit. Perlu ke nak senyum? I tak minat sangat lah pergi rumah dia. Tempat tak apa-apa dah. Kenapa you cakap macam tu? Diorang sama je macam kita. Sama macam you masa kita mula kenal dulu. Cerita lama berapa yang nak ungkit? I bukan nak mengungkit. I cuma nak ingatkan asal-usul you je. Menyampah. Benda dah lama. Biar je lah. Okay dah, jom. Okay, elok. Jatuh nanti. Hei! Cik barang ya? Okay. Sayang, berhenti sekejap kat kedai depan tu. I nak belikan something untuk Pak Ngah dengan cucu-cucu dia. You ni. Tadi you tak nak beli. Siap-siap. Tadi pergi banyak tempat kot. You tak nak beli macam-macam untuk dorang ni. Nanti yang naik lemak pula. Sayang, kenapa kedekut sangat ni? Tak salah kalau kita tolong orang yang lagi susah daripada kita. You teman I ke? Dah, you turun lah. Malas saya ikut. Takkan you nak I pergi seorang-seorang. You cuba temanlah I. Yelah. You ni macam-macam alasan lah. RM4.9 hari. Kira terus ya? Kira. Mami. Boleh lah. Yang tu? Betul nak yang tu? 14 Biskut ni berapa? kecil 2.15, besar 2.5.
Sekejap. Dengan. Minta maaf Kak. Tak apa Kak, saya bayar dulu Terima kasih. Andai nanti kau dewasa, janganlah kau riak, sombong dan takabur, kerana hidup di dunia hanyalah sementara. Harta dan darjat hanyalah tipu helah dunia semata-mata. Andai nanti kau susah, bersedekahlah, kerana ganjaran Allah berlipat ganda. Kami daripada Gamesmania dan Gembalang mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Ya. Besok before lunch kan. Tak tahan dia gelak. Nampak jawab-jawab ni. Mana RM10. Jangan pergi. Hai, dah berapa? Hai, pulang. Tiba-tiba tak apa kan? Sanders kena sakit. Itulah. Action.